Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mikail Rizki. Saya berumur 11 tahun dan hobi saya ialah membaca buku. Saya berasal dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Membaca merupakan satu aktiviti yang sangat bermanfaat kerana membaca adalah jambatan ilmu. Dengan membaca, kita bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, malah dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan memahami pelbagai nilai murni dalam kehidupan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran. Buku ini mengisahkan tentang betapa pentingnya adab dan menghormati orang yang lebih tua dalam kehidupan seharian. Penerbit dan penulis buku ini ialah seorang yang terkenal dalam bidang pendidikan dan kesusastraan. Buku ini memberi pelbagai panduan berguna tentang cara-cara berinteraksi dengan orang yang lebih berusia dengan penuh adab dan kesopanan dalam kehidupan seharian. Kita perlu berhati-hati ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Kita harus menjaga adab dan kesopanan kerana sebagai masyarakat timur, kita terkenal dengan budaya yang menghormati orang yang lebih berusia daripada kita. Seperti kata pepatah, orang berbudi, kita berbahasa. Yang bermaksud jika kita menghormati orang lain, mereka juga akan menghormati kita. Sejak kecil lagi, ibu bapa telah mengajar kita tentang kepentingan menghormati orang tua. Adab dan tata susila yang baik melambangkan kepribadian seseorang. Sebagai contoh, apabila ingin memulakan perbualan dengan orang dewasa, kita harus menegur mereka dengan sopan dan menggunakan bahasa yang lembut. Hal ini bertepatan dengan peribahasa. Bahasa menunjukkan bangsa, yang bermaksud cara kita bertutur mencerminkan kepribadian dan asal-usul kita. Selain itu, kita harus mengamalkan nilai kesopanan dalam berbagai situasi, bukan dengan orang tua, tetapi juga dalam kehidupan seharian. Contohnya, apabila menaiki pengangkutan awam, kita seharusnya memberikan tempat duduk kepada warga emas atau ibu mengandung. Sikap ini bukan sahaja menunjukkan penghormatan, tetapi juga menggambarkan nilai murni yang tinggi dalam diri seseorang. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, hormat menghormati amalan mulia. Iaitu jika kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Dalam buku ini, banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya ialah pentingnya menghormati orang yang lebih tua, bersopan santun dalam pergaulan dan menjaga tingkah laku ketika berbicara. Kita juga diajar bahawa adab yang baik akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Seperti kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Yang bermaksud adat dan adab yang baik perlu dipelihara dalam kehidupan kita. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita tentang kepentingan menggunakan bahasa yang baik ketika bercakap dengan orang lain. Kata-kata yang kasar boleh menyakiti hati seseorang, manakala kata-kata yang lembut dan sopan boleh menggembirakan hati orang lain. Pepatah Melayu ada menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan yang binasa. Yang bermaksud seseorang boleh mendapat kesusahan kerana kata-kata yang tidak dijaga. Oleh itu, kita harus sentiasa berfikir sebelum berkata-kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Di samping itu, buku ini juga mengajar kita bahawa menghormati orang tua bukan sekadar dalam percakapan, tetapi juga dalam tindakan. Contohnya, kita boleh membantu ibu bapa di rumah dengan melakukan kerja rumah tanpa disuruh. Kita juga boleh membantu guru di sekolah dengan mendengar arahan mereka dan menghormati mereka sebagai pendidik. Pepatah ada mengatakan, guru ibarat lilin yang membakar diri, iaitu guru berkorban demi mendidik anak muridnya. Oleh itu, kita harus menghargai jasa mereka dengan menunjukkan sikap yang baik dan berbudi bahasa. Kesimpulannya, menghormati orang tua adalah satu nilai murni yang harus dipraktikkan oleh setiap individu. Dengan mengamalkan adab dan sopan santun dalam kehidupan seharian, kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
Selain itu, kita juga dapat mengekalkan identiti bangsa kita yang terkenal dengan budi pekerti yang tinggi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi insan yang berbudi bahasa. Kerana budi yang baik dikenal jua. Jika setiap individu mengamalkan adab yang baik, pasti masyarakat kita akan menjadi lebih harmoni dan dihormati oleh semua. Okay, terima kasih.